ubudah. Apa makna ubudah? Hurriyah. Hati dia merdeka, dia tidak ditambat oleh nafsu, dia tidak diikat oleh dunia dan sebagainya. Ini hati sini panggil yang qalbin salim. Ini saja yang selamatkan. Maka kita proses nak pergi ke arah tu. Sebelum malakul maut sampai, kita nak pergi arah tu supaya kalbi kita sadim, menghadap Tuhan dalam keadaan dia cantik, ya, dia sejahtera, dia tidak dipengaruhi, dia tidak dinodai oleh kekotoran dunia, kekotoran nafsu dan sebagainya. Maka layak dia dipersembahkan dengan nikmat makrifat yang sebenar, dimasuk dalam mahligai makrifat yang sebenar di dunia. Itu dipanggil jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan. Maka silalah kita mohon pertolongan kepada Ta'ala sebelum kita balik. Qablal akhirati ya azim. Itu dalam selawat azimiyah oleh Sayyidi Ahmad Idris. Lepas tu apa? Qablal akhirah. Semua benda yang kita bincang ni sebelum mati. Dah mati tak ada apa lagi dah. Inilah peluang. Dah mati tak ada apa. Kita balik je, malaikat maut sampai je, itulah taraf dia. Tinggi ke tak tinggi, ibadat banyak tu je lah. Nak bertambah tak ada lagi lah. Sana bukan yaumul amal, sana yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, amal di sinilah tempat dia. Sebelum malaikat maut sampai, kita, kalau orang Kelantan panggil apa? Cawak kote. Cawak kote. Ha? Dia bila orang Kelantan kan dia nak panjang pokok kan, dia pakai kain, dia selak, ada full selit. Itu cawak kote. Maksud apa? Kinayah daripada bersungguh-sungguh. Syammir wala tazal zakiral mauti fanisyanuhu dalal mubin. Sensing tangan baju kamu. Itu maksud apa? Kerja sungguh-sungguh ni.